sales and services tax pada pelbagai jenis barang. Sejauh mana ini akan memberi kesan kepada rakyat bawah? Yang terkesan adalah orang susah. Yang paling terkesan, orang kelas menengah pun rasa. Terutamanya bila cukai makanan. Kita import untuk makanan 18, so banyak yang kita import. Okay. Buah-buahan pun banyak kita import. Apple 100% kita import. Apa orang susah? Sebab secara purata, kalau you golongan B40, lebih kurang 40 hingga 50% daripada pendapatan admin akan digunakan untuk pembelanjaan. So bila teks cukai dikenakan, dia akan memberi tekanan. Itu nombor satu. Kos sara hidup memang sudah naik. Dengan diesel naik. Dengan segala tok nenek naik. Kos naik itu agak normal. Semua barang naik. Tetapi yang tak over okey, harga barang naik, gaji tak naik. So purchasing power kita, kuasa beli jatuh. Akan jatuh Jatuh. Dulu kita harga naik 80 atau 80 atau 90 segala tok nenek ni, harga barang naik tapi gaji pun naik. So net-net kita masih positif. Kalau Amin tengok tempoh 5 tahun ke belakang, di antara 2019 hingga 2024, harga makanan naik 17%. 17%. Gaji naik 7%. 7% saja. So in real term, gaji naik, tolak hanya harga makanan, dah negatif lah.